Pengarah dan penyanyi kontroversi Wee Meng Chi atau Nem Wee dibebaskan dengan jaminan polis siang tadi sehingga 26 November. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marses berkata, keputusan dibuat sementara menunggu laporan bedah siasat kematian pempengaruh wanita warga Taiwan sebelum kertas siasatan dirujuk kepada Pejabat Pengarah Pendawaan Negeri hari ini. Tinjauan DIPD Dang Wangi mendapati kenderaan membawa Nem Wee dilihat keluar meninggalkan bangunan itu kira-kira jam 3.50 petang. Turut kelihatan peguamnya Joshua Teh Hing Fun. Dilaporkan Nem Wee dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan pagi tadi di Hospital Kuala Lumpur sebelum kembali semula ke IPD. Dia direman 6 hari sejak 5 November lalu sebelum disambung 3 hari lagi sehingga hari ini. Media sebelum ini melaporkan pempengaruh Taiwan Sin Yun Sin ditemui maut dalam bilik air di sebuah hotel dekat ibu negara 22 Oktober lalu. Nem Wee disiasat kerana dikatakan individu terakhir bersama mangsa.